Baik, Assalamualaikum. Kita sekali lagi dengan kawan baik saya Jeff Dufli dan juga seorang peguam. Okey, Abang Jeff. Generasi yang muda tak puas hati. Mereka ada agenda. Mereka tahu pasal Mason. Mereka tahu pasal Zionis. Mereka sayang pasal Aqsa. Mereka juga tahu Bretton Woods. Mereka tahu anti-riba. Mereka tahu mereka tidak lagi boleh diperbodohkan. Jadi apa kata malam ni, kalau Tuan Presiden setuju, pungutan suara menubuhkan parti generasi muda atau parti politik yang baru. We agree to become a mentor. Let the younger generation decide their fate. Tetapi mereka ni bukan lagi bodoh bang. Ni bahasa kasar. Kebanyakan politik, saya nak juga mengulas pasal KJ. Jadi, minta maaf, ini bukan hentaman politika. Isu vaksin dan isu ketika dia jadi Menteri Kesihatan. Now, he come up with another narrative. We are not stupid brother. Ini common sense brother. Tetapi adakah itu calon dia yang muda daripada Syed Saddiq sendiri? Okay? I think kat luar sana ramai lagi muda-muda yang mampu dan kaliber. Apa kata Tuan Presiden kita buka platform ni? Silakan sepatah berkata. Ya, insyaAllah. Memang saya setuju bahawa apa-apa menggerakkan untuk membangkitkan kesejahteraan rakyat ni datang daripada anak muda. Itu yang pertama. Dia bukan datang daripada orang tua. Orang tua ni sepatutnya, pasal orang tua selalunya dia nak lebih stable. You see? Jadi anak muda ni berbeza. Dan anak muda ni saya nampak ada 3 kriteria yang paling utama yang tetap ada pada anak muda. Satu ialah mereka masih muda lah, mereka ada tenaga, mereka ada energi tu. Jadi mereka boleh berdepan dengan apa-apa pun, masalah apa-apa pun, mereka lebih kuat untuk bertahan tenaga. Kedua ialah mereka masih ada certain prinsip, bukan mereka masih muda. Mereka ada certain ideologi. Mungkin ideologi tu belum ada lagi tampak pengalaman dan sebagainya, tapi kuat pasal mereka masih muda. Mereka boleh pegang suatu prinsip. Tapi bergantung pada selepas tu macam mana. Sebab tu saya selalu even dengan anak saya pun saya kata, kalau mereka buat nakal, saya kata okeylah, kamu boleh buat macam-macam, tapi kalau dah tersalah tu, kalau boleh cepat berhentilah. Sebab apa, kalau dah tua ni nak buang susah, ketagih. Ketagih. Lebih baik nak try sekali tu, kita pun tak boleh nak halang. Mereka anak muda semua nak mencuba. Nak try, whether dia baik buruk dia akan cuba. Kita kata jangan buat, itulah dia nak cuba. Jadi apa yang kita boleh nasihat, kita kata okay, kalau dah tersilap langkah tu, balik pangkal jalan, lepas tu kalau boleh berhenti lah. Sebab kalau tidak, kalau dah tua tu masih lagi mabuk lah, kaki perempuan lah, apa semua ni, ketagih lah kan? Jadi susah lah. Dan saya suka anak muda ni semua ni, selain daripada ada sikit tenaga ideologi, sebab saya nampak anak muda ni selalunya dia belum kena korap lagi sebenarnya. Memanglah sedikit daripada apa mak bapak ajar, apa yang mereka tahu tu, corruption tu ada sedikit, tetapi belum cukup kuat lagi sebab mereka baru nak start. Tapi once mereka dah kerja, dah apa, mereka terima saja normalisasi yang ada ni, ini kita risaulah sebab dia pun terima vaksin lah dan sebagainya. So saya nampak pemimpin yang muda-muda sekarang politik saya ni, macam KJ ke ataupun semua yang saya tengok macam Syed Saddiq semua ni, saya tengok mereka masih ikut naratif yang sama juga. Jadi apa yang kita nak banggakan dia sebagai kononnya sokong pemimpin anak muda? Sebab tak ada beza. Macam KJ hari itu, kita tengok terlalu obvious. Dia jadi Menteri Kesihatan. Siapa tak ambil vaksin, saya akan kejar dia sampai ke lubang cacing lah kononnya. Walaupun lepas tu dia bagi SK macam-macam. Berani dia nak cakap macam tu sebagai Menteri Kesihatan. Saya memang tak tahulah. Kalau cakap bahasa kotor memang kasar. Saya nak cakap dengan dia ni. Tapi tak payah, nanti kan dia bising lah. Tak apalah, itu nanti kalau one to one okey. Kita ajak dia debate secara open. Sama ada betul ke you boleh pengaruh anak muda dan apa you nak bawa betul tak anak muda. Kita bincang apa yang you boleh buat, apa dasar yang you boleh buat, ataupun anak muda yang lain lah, Syed Saddiq atau yang lain-lain yang ada lah. Sebab sama ada kat belah DAP ke, belah UMNO ke, belah PAS pun sebenarnya, walaupun saya setuju lah, saya punya last comment pun PAS banyak kan tak korup lagi pun sebenarnya. Walaupun orang kata dengan saya dia belum lagi memimpin federal, saya kata tak apa juga. Saya kata masih memimpin negeri pun tak banyak masalah, okey. Tetapi dia punya naratif pun naratif yang ikut barat juga, naratif kapitalis juga. Mereka sokong masih riba tak? Saya tak pernah dengar pun pemimpin PAS hebat nak juara isu riba, macam mana nak buat. Tak pernah bincang lah. Sikit tu saya ada dengar lah, adalah dia punya serta kumpulan, tapi one to one bercakap secara open. Nak menentang tu tak ada. Lepas tu bila datang pandemik ni, semua ikut naratif pandemik ni betul, kita kena comply, kita kena cucuk vaksin yang sebenarnya is genocide. Membunuh.
Itu je cerita dia. Kalau